Tahun 2026, jualan syarikat Astro jatuh sekitar 2.8 bilion dan untung jatuh lebih daripada 50% kepada 63 juta saja. Dan terbaru, Astro kalah bidding untuk dapat World Cup 2026 dengan RTM. Itu salah satu petanda yang tahu untuk Astro, sebab bertahun-tahun World Cup dekat Malaysia ni dipegang oleh Astro, dan kali ni for the first time RTM dan juga Unify TV yang bawa. Benda ni menunjukkan bahawa dulu Astro ni sangat gah dekat Malaysia. Mereka monopolikan sektor television, sektor entertainment. Lepas sekarang mereka dah dikalahkan oleh syarikat internet. So apa jadi? Astro bermula pada tahun 1996. Masa tu internet belum ada. Waktu tu nak tengok movie luar, nak tengok kartun, nak tengok bola, dokumentari, berita, rancangan premium, jawapan dia satu je, iaitu Astro. Astro jual satu benda yang sangat mahal, iaitu akses, dan sebab tu jualan mereka tinggi. Zaman kemuncak Astro kita boleh tengok pada tahun 2017 sampai 2018, mereka catatkan jualan 5.6 bilion. Bila kita tengok daripada zaman kemuncak Astro pada tahun 2017 sampailah sekarang, which is sampai 10 tahun, separuh daripada jualan Astro dicatatkan daripada zaman kemuncak. Sekarang dah 2.79. Dulu satu keluarga berebut nak remote untuk tengok Astro. Lah ni semua orang dah ada handphone, dah tak berebut dah remote Astro. Dunia dah berubah. Nak tengok satu drama banyak satu apps, nak tengok video secara random ada TikTok, nak tengok belajar resepi ada YouTube, nak beli barang buka live shopping, TikTok pun ada, Shopee pun ada. Dan angka terbaru pun dah tunjukkan masalah yang Astro hadapi. Revenue mereka turun 9%, subscription, advertisement dan juga TV revenue pun dah turun. Astro bukanlah akan mati dalam satu dekat. Keuntungan mereka pun masih lagi steady. Kalau bisnes kita lambat ikut cara customer berubah, bukan kompetitor je yang bukan bunuh kita, model yang lama dulu pun buat yang kita kaya, slowly akan membuatkan kita kalah dan rugi.